Assalamualaikum. Welcome to Shah's Familia Channel. Dah lama kita tak update video kan. So hari ini adalah percutian kami masa dekat The Cabin. Yeah, swimsuit rules. Bikini ada, tankini ada, swimsuit ada. So, The Cabin ni location dia dekat Jeram. Jadi Jeram Kuala Selangor. Dia ada beberapa kabin yang telah diubah sesuai in front of the swimming pool lah. So kita orang masa ni pergi masa cuti raya Aidilfitri 2025. Ada cuti ujung-ujung tu, ada hari lebih, tak tahu nak buat apa cuti. So nak camping semua dah penuh kan. So survey, Alhamdulillah dapat rezeki. Pula tu dekat sini masa tu ada offer masa raya, dapatlah murah sikit. Kalau tak silap bila yang kita orang ambil tu lah 200 lebih kot. Tapi privacy tu memang best lah. Ini kabin kita yang punya. Dia boleh mandi sampai pukul 10 malam. So malam okey lah, kawasan sini redup kan. Tapi kalau siang panas weh. Sebab dia kan kawasan ni dia berdepan dengan Pantai Jeram. So kita orang prefer mandi malam lah. Petang tu ada jugalah, pagi tu bila tengah hari tu memang panas gila lah. Alright, jom kita jalan-jalan. Ini sedikit pemandangan view yang ada pada malam tu. Kawasan belakang ni ada beberapa kabin lain lah. Belakang ni ada punya family. Kalau korang tengok dekat website dia daripada kabin Romai tu, macam detail lah boleh nampak kat situ. Pokok ni dia punya apa, simbolik apa benda dah. Dia ada view masing-masing lah. Yang kat belakang ni semua area macam yang privacy sikit lah, dia orang cakap kan. Yang ni macam facing garden lah. So tak adalah keributan. Kalau yang family bawa family tu, masing-masing berebut untuk dapat yang view kolam macam saya tu kan. Senang nak monitor budak. Mana yang lain-lain tu, macam ni dia macam ada satu dom kat belakang ni untuk satu geng yang privacy sikit kalau nak lepak. So dia punya view tu lain lah sikit, sorok kat belakang. Tak banyak kabin dalam ni, ada beberapa je. Tapi dia punya order tu agak limited lah. First come first serve. Siapa cepat dia dapat. Tapi memang susah nak book. Saya dah try berapa kali dah hari tu. Hari biasa tak dapat. Ngam-ngam masa raya Aidilfitri ni ada kosong. Tu jiran kita orang tu ada juga satu family kat sana. Pun sama juga. Orang pergi raya, dia pergi bercuti. Cepat. Isha. Kakak main ngelat. Siapakah yang akan memenangi pertandingan ini? Adakah Isha ataupun kakak? Nampaknya dia terus sikit lagi. Siapakah yang akan memenangi? Oh, seri. Nampaknya pertandingan ini seri. Sabar. Syah. Apakah ini? Kalau budak-budak ada arwah Salma. Jom saya bawa korang jalan-jalan. Okey, ini adalah view entrance daripada entrance depan. Kan saya cakap tadi saya datang masa cuti raya kan, nampak tu. Little Bulu Raya. Bukti dia.
So bangunan sebelah tepi yang paling besar kat sini adalah dia punya center admin lah. So korang datang check in apa semua dekat sini lah. Dekat atas tu macam kat atas tu tak silap Dewan Hall. Dia ada Dewan Hall, dia ada bilik karaoke. Antara fasiliti yang lain kat sebelah tepi tu dia macam ni, dia ada futsal kecil lah. Ada bola keranjang. Ada basikal tu banyak untuk disewa. Lepas tu ada banyak game-game lain. Okey lah, fasiliti kat sini macam-macam display ada pilihan korang. Yang dekat belakang tadi tu dia adalah kedai makan yang besar. Nampak benda snooker tu, benda pool tu. Tu semua free ya tuan-tuan. Good morning. Selamat pagi. Pagi-pagi budak-budak apa lagi kan esoknya. Awal-awal pagi dah masuk dah pagi-pagi dah keluar bergendam. Itu kita orang punya cabin Rotterdam. Memang Cari dia akan bagi depan 10 breakfast sekali. So pagi tu kita dah ambil set breakfast sekali. Sebab kat sini dia ada macam ada dua konsep lah. Dia ada satu kedai je yang kat sini. Tapi nak makan tu dia boleh makan kat sini ataupun dia boleh makan dekat tempat depan yang besar tu. Dia punya menu dia agak limited sikit lah. Tak adalah meriah macam kedai Tom Yum lah kan. Macam malah dia hipster sikit lah dia punya menu tu. Harga nak kata mahal sangat tak, nak kata murah sangat pun tak. Di tengah-tengah standard lah kan. Tapi okey lagi lah, boleh layan. Breakfast dah sampai. Nasi goreng kampung jeram. Nasi lemak. Nasi lemak. Kat sini barang-barang kena jaga sikit. Sebab nampak tu, beware of the monkey. Free flow. Okey, sekali lagi. Wow. Power masuk ke putih sekali. Cepatlah Ma, mesti masuk. Yeay. Masuk kat pit. Ini adalah kawasan pit BBQ. Ni kecil sikit. Ni 100 kot malam. Kalau yang besar sikit kat sini 200. Ya. Ayam. Cina ayam. Atas tu dia punya hall.
hall dengan seminar. Yeay, ada bukti. Rotterdam. Ni ada 2 kabin untuk 6 bilik. Sorry, 6 orang. So, kita dah check out. Beware of the monkey. Ni dia ruang tamu. The Astro. Ada fridge. Mini fridge. So ini adalah katil queen. Tapi dia rendah lah. Katil queen ni toilet dia. Ding, ding, ding. Alright, nampak tak? Ni queen. So sebelah sana dia ada katil ya, single 4. Okay lah. Toilet sama. Ada 2 toilet. Ting. Alright, this is the rules. Kita makan tengah hari di kedai Negeri Selangor, Pantai Remis. Dalam 2 minit je daripada kabin tadi. Hui. Yang dekat sana tu tak menarik. Nampak tak? Ada mentarang, lokan, geram. Tengok mentarang dia, nampak? Mari makan. Semua fresh. Hidup lagi. Amin.